Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ini ialah oasis iman, tempat kita berhenti seketika, tempat kita berhenti sejenak, menarik nafas dan memberi ruang kepada hati dan fikiran kita untuk kembali tenang. Kadang-kadang kita hidup di dunia ini, kita rasakan bahawa sebenarnya hidup kita ini tidaklah terlalu berat. Tetapi terasa berat itu kerana kita terlalu memikul tanggungjawab yang mungkin tanggungjawab tersebut kita ciptakan sendiri. Pernah kita rasa letih, padahal makan kita cukup, tidur kita cukup, bahkan semua keperluan kita pun dah dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ kita perlu sedar bahawa hati kita yang sebenarnya yang penat, bukan fikiran kita, tapi hati kita yang terlalu lama tenggelam dalam dunia, yang terlalu tersangkut, yang terlalu kuat terpaut dengan dunia. Ini adalah masalah kehidupan kita yang kita temukan, yang kita jumpa dalam hidup kita. Dan Allah pun dah memberikan kepada kita obat dari masalah kita tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah bahawa dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Ada seorang ulama yang selalu juga mengulang-ulang sebuah kalimat yang jika dia merasakan hatinya itu lelah, dia berdoa kepada Allah, "Ilahi liyatma'inna qalbi." Ya Allah, tenangkanlah hatiku. Dan Allah memberi jawapan, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah bahawa dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Dalam satu riwayat juga dikatakan dari kalam para ulama, "Man la wirda lahu fala warida lah." Barang siapa yang tidak ada zikir, tidak ada wirid, maka tidak akan datang kepadanya karunia-karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu karunia rezeki yang lapang, rezeki yang berkah, dan rezeki yang paling mahal adalah hati yang tenang. Maka jika kita dapatkan dalam kehidupan kita itu letih, lelah, sebenarnya hidup kita tak lelah, hidup kita tak letih kerana Allah dah cukupkan. Tapi hati kita yang lelah. Maka kalau kita dah sedar bahawa hati kita lelah, maka hati kita perlu kepada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu tandanya Allah rindu kepada kita. Allah panggil kita supaya hati kita tenang, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berjanji barang siapa yang ingat kepadanya, maka Allah akan juga ingat kepada orang yang berzikir. Fadhkurni azkurkum, fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Tanda Allah ingat kepada hambanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan masukkan dia ke dalam karunia, keberkatan yang Allah berikan kepada dia. Kembalilah kepada Allah. Ini oasis iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.